Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Kita sambung dengan fadilat haji, dorongan menunaikan haji. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila para haji melaungkan talbiyah, maka segala batu, pokok dan tanah di sebelah kanan dan kirinya sehingga ke penghujung bumi akan juga melaungkan talbiyah. Tirmizi dan Ibnu Majah. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, apabila para haji melaungkan talbiyah, maka segala batu, pokok dan tanah di sebelah kanan dan kirinya sehingga ke penghujung bumi akan juga melaungkan talbiyah. Tirmizi dan Ibnu Majah. Banyak hadis yang menyatakan bahawa mengucapkan labbaik itu merupakan syiar haji. Dan sebuah hadis menyatakan bahawa apabila Nabi Musa AS mengucapkan labbaik, maka Allah SWT menjawab, labbaik ya Musa. Untuk para haji, bukan hanya ucapan labbaik sahaja, bahkan setiap perkara dalam haji mempunyai pahala dan kelebihan yang tersendiri. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata bahawa saya ada bersama-sama Nabi SAW di dalam Masjid Mina apabila seorang ansar pada seorang lelaki badan Saqif telah datang untuk berjumpa Nabi. Setelah memberi salam, mereka berkata, kami ingin bertanya kepada kepada Tuan. Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu mahu, kamu boleh bertanya, dan kalau kamu mahu, aku boleh memberitahu kamu mengenai perkara yang kamu ingin bertanya. Mereka berkata, Tuanlah yang beritahu kami. Maka Nabi SAW bersabda, kamu datang untuk bertanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan haji, mengenai pahala bagi seorang yang keluar pada rumahnya dengan niat untuk menunaikan haji, pahala bagi 2 solat rakaat selepas tawaf, pahala bagi sa'i di antara Safa dan Marwah, pahala wukuf di Arafah, melontar anak batu pada syaitan di Jamrah, dan mengorbankan binatang, dan juga pahala bagi tawaf ziarah. Mereka berkata, demi zat yang maha suci yang telah mengutuskan Tuhan sebagai Rasul, inilah soalan-soalan yang ada dalam fikiran kami. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kamu keluar pada rumah untuk mengerjakan haji, maka setiap kali unta kamu mengangkat atau meletakkan kakinya, akan ditulis satu pahala untuk kamu dan akan dihapuskan satu dosa. 2 rakaat solat selepas tawaf adalah sama seperti kamu merdekakan seorang hamba Arab. Sa'i di antara Safa dan Marwah adalah sama seperti memerdekakan 70 orang hamba. Ketika manusia berkumpul di Arafah, maka Allah SWT akan turun ke langit dunia dan akan berfirman dengan bangganya kepada para malaikat, hamba-hambaku telah datang pada jauh dengan kerambut yang kusut masai mengharapkan rahmat padaku. Allah SWT berfirman kepada hamba-hambanya, kalaulah dosa-dosa kamu sebanyak pasir-pasir sekalipun, atau sebanyak titisan hujan, atau sebanyak buih di lautan, tetap Allah SWT akan maafkan semua dosa itu. Wahai hambaku, pulanglah dalam keadaan semua dosa kamu telah diampunkan dan juga dosa mereka yang kau minta supaya diampunkan. Kemudian bagi dia SAW bersabda, ganjaran bagi setiap anak batu yang digunakan untuk melontar syaitan adalah keampunan dosa-dosa besar yang akan memusnahkan si pendosa itu. Ganjaran pahala bagi amalan korban akan disimpan di sisi Allah untuk kamu. Balasan bagi setiap helai rambut yang dipotong atau dicukur dan akan diampunkan satu dosa dan diberikan satu pahala. Selepas semua ini, apabila seorang itu melakukan tawaf ziarah, yang tawaf rukun, dia akan melakukan tawaf dalam keadaan suci daripada segala dosa, dan seorang malaikat akan meletakkan tangan di antara kedua-dua bahunya dan berkata, sekarang kamu boleh memulakan amalan yang baru kerana semua dosa kamu yang terdahulu telah diampunkan. Tetapi yang perlu diberi perhatian di sini ialah haji itu mestilah haji mabrur, yang benar-benar layak dipanggil haji. Para masyayikh menulis bahawa ucapan labbaik adalah sebagai jawapan terhadap seruan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah Wa azanna finnas. Oleh sebab itu, sebagaimana seorang yang dipanggil oleh raja akan datang dengan perasaan takut dan harap, begitulah hendaknya keadaan seorang yang melakukan haji. Jangan-jangan kedatangannya itu akan ditolak disebabkan amalan buruknya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.